Dia pun lah tu malam tu. Jom pakai helmet. Jom, duduk belakang kau. Duduk belakang kau, duduk depan. Okey, sekejap, apa akak? Duduk situ. Selipar awak pergi Jom, aduh. Jom. Tak jatuh ke? Jatuh tak? Ha? Standar mana? Di tangan tak sini. Jom, panas lagi ni. Panas tak? Jom. Pegang apa? Jom, jom. Lalu sini ya. Jatuh tak? Jalan jam guys. Tak pernah tak jam lah kawasan ni. Ada orang berniaga. Sentiasa jam. Mana ni? Mana ni nak lalu ni? Jom. Kita lalu sini ya. Lalu jalan kampung. Kalau ni petang saya suka lalu jalan ni guys. Jalan ni dia kurang sibuk sikit, kurang kenderaan. Nanti kita orang ada ride subuh macam Jumaat bulan depan dekat Masjid Sendayan. Bulan depan banyak aktiviti ride ni. Lepas tu nak pergi Cameron Highland 25 hari bulan. So kita test siap-siap lah ni. POV video ni macam mana, angle okey ke tak, bunyi jelas ke tak. Ya, buat apa tu? Pegang balik. Pegang molek. Tengok jalan dah jam guys. Up. Saya pun tak nak bawa laju-laju petang-petang. Kita santai sahaja. Tengok dah jam dah. Baru pukul 5.11. Jam makin panjang guys. Nasib baik saya naik motor aja hari ni. Kalau tak, habislah masuk jam sekali dengan dia orang ni. Nanti
apa tu, kita pergi ride kamera nanti nak lalu Simpang Pulai, nak ambil gambar dengan apa tu yang viral kat Facebook tu, kaki snack nama dia, kaki snack. Semangat lah, jauh tu nak mata-mata nak ambil video. Jauh tak ambil video dengan kaki snack nanti. Dekat apa, dekat kampung saya tu ramai pakai S-Max, tapi itulah, nak tegur pun tak sempat, nak berkenalan pun tak sempat, angkat tangan pun tak sempat. Kan tak sempat, malu nak angkat tangan. Nanti kita angkat tangan, dia orang tak angkat tangan, malulah kita guys. Macam tu lah. Tapi ada je yang apa, ada je yang peramah. Mungkin sama-sama pemalu kot. So bila dah sama-sama pemalu ni, masing-masing selisih pun buat dah tahu je lah. Dah sama-sama pemalu, nak buat macam mana? Ni dah nak siap dah guys, rumah Bangladesh untuk asrama apa, Bangladesh, asrama bertepadu dia orang, asrama bertepadu. Okay dah guys, kita stop di sini lah. Rasanya video ni dah panjang dah ni, sebab dia tak boleh lebih 15 minit. Untuk saya pun tak faham. Senang cerita, yang YouTuber nubis-nubis ni video tak boleh lebih 15 minit. Macam tu lah. Kalau tak, dia tak boleh nak upload. Okay guys, Zas, ada apa-apa nanti kita sambung. Tak ada apa-apa, sampai sini sahaja.